kembali lagi di Fishana Family. Okey, hari ni kami nak bawa anak-anak pergi berjalan. Hari ni depa free, so kita bawa lah depa pergi berjalan. So kita jalan ke mana? Kami nak bawa depa pergi jalan dekat Baling. Ada satu tempat ni, nama apa, Pak? Pura-pura. Pura-pura punya. Tadi awak cakap apa tempat dia? Apa nama? Apa nama tempat dia tu? Santai-santai, healing-healing. Tahu tak santai-santai healing-healing, tapi kat mana? Kita tunggu dulu. Tunggu pula. Tengok video ini. Okey. Okey, Zaz. Kita tunggu dah. Okey, hampa, so kami dah sampai dekat Lubuk Penat. Okey, hampa, so sekarang ni kami dah sampai dekat Lubuk Pedati. Bila orang cakap Lubuk. Okey, kat sini tempat dia rasa macam okey lah. Okey, hampa, kami nak berkelah kat sini. Tadi kami beli nasi lemak dan juga ayam goreng. Ha? Okey, hampa, kami dah selesai makan. So kita orang nak jalan-jalan dekat area sini. Kita nak jalan-jalan dekat sini. dah main tengok kotak. kan apa yang menarik kat sini. Oh, kabu. Okey, hampa tengok kat belah sana. Sana kita boleh tengok air dia laju. Jom kita tengok dekat dia punya jambatan tali ayak ke? Jambatan apa tu, hampa? Ni kampus. Apa jambatan apa tu ni? Titi lah jambatan dah. Aku jambatan. Jambatan apa? Okey, jom kita nak pergi tengok TV lah. Okey, hampa, so sekarang ni kami nak naik TV gantung. Jom kita tengok gayat ke tak. Naik. Bagi kami gayat jugalah. Gayat juga. So badan kita kena imbang, hampa. Kalau tak imbang kita akan jadi macam dia kan ke kiri ke kanan macam tu lah. So kita kena pandai imbang badan. Cepat adik jalan. Ni hak depan ni agak besar juga badan dia. Jalan cepat. Tak ada kalau tak ada TV. Adik jatuh. Ni boleh buat lawak. Boleh buat lawak pula dah. Okey, kita dah sampai. Boleh kah? Boleh. Tengok bawah. Tak pergi kaki termasuklah tu. So adik kena tengok dulu, fokus. Mata tengok ke bawah. Okey, kita dah sampai. Okey, hampa, ni pemandangan. Okey, ni hampa sebahagian pemandangan yang dekat lubuk ni lah. Apa lubuk? Lubuk Pedati. Okey, ni
Kita jalan-jalan lah, kita tengok apa yang kata apa, ramai sangat orang kat sini sampai viral. Jadi kita jalan-jalan. Okey, kalau hampa tengok kat sini belakang ni terdapat bukit yang besar. Bukit kena nak sampai ke bukit ni hampa kena jalan melalui titi yang kami jalan tadi. Baru kita sampai dekat kaki bukit lah, betul-betul kaki bukit. Jom kita tengok. Mah. Dia kena dua ni kalut nak ni apa? Buayan. Cantik ya. Ada lompat situ. Kicik angin. Kicik angin besar. Best. Wow. Angin best lah. Angin kuat ah. Nenok ni si nenok. Madu. Best gila lah kat sini. Sejuk. Angin dia kuat. Hampa tengoklah tu, kincir angin tu pun sampai dia putak-putak betul lah. Angin kuat betul-betul lah hampa. Suasana kat sini. Okey, ni bos kita sedang bersantai. Tengok bos kita nah. Jadi kita tanya pendapat bos kita lah. Apa dia punya perasaan apa kat sini. Cakap pun dah terbelit-belit lidah. Alamak, sampah. Okey, kita tanya kita punya bos apa dia punya perasaan main dekat sini. Perasaan di sana tak ada perasaan. Elok lah. Sini kita nak santai-santai je. Kalau hampa nak main ni boleh healing-healing. Kau tengok dekat sini semua. Banyak orang boleh rehat dengan keluarga. Ataupun bawa anak-anak nak mandi ke apa semua pun boleh. Itu sajalah. Tempat parking ni macam mana? Tempat parking dia sesuai tak dengan harga yang kita bayar pun? Boleh lah kalau nak parking kat sini. Banyak jugalah tempat. Hampa nak boleh parking, ada yang kena bayar, ada yang tak kena bayar pun ada. Tapi hampa pandai lah kena cari parking kat sini. Kena pandai sebab yang tak kena bayar tu mungkin dah penuh. Macam kami tadi mai tadi tempat yang tak kena bayar tu dah penuh. So kami ke belakang sikit lah. Tu satu lagi. Kalau hampa nak makan dekat tepi-tepi sungai ni pun ada orang jual juga makanan dekat depan-depan ni. Adalah hampa banyak pilihan kedai. Hampa nak pilih yang mana tengok yang mana sedap, hampa pilih lah. Itu je lah. Okey, tu dia. Sekarang ni kita orang dah duduk sini dah dekat sejam. Sejam kan? Yalah. Kami pun nak beralah lah. Dengan itu berakhirlah video kami untuk hari ini. Kita jumpa lagi di lain video. Bye. Assalamualaikum.